Cuba azam dan tekad untuk sembelih lembu atau kambing untuk korban. Cuba tengok, takut ada duit-duit lebih sikit. Orang yang hebat bukan dia ada duit sahaja, tapi dia mengadakan duit untuk korban tu. Ini perangai orang baik. Korban ni bukan tiap-tiap hari tuan-tuan. Korban ni hanya setahun sekali je. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang ada keluasan, kemampuan untuk korban, sedangkan dia tak korban, maka jangan hampir ke masjid kita, tempat semayang kita. Ni bahasa orang kata apa? Marahlah. Ataupun dalam bahasa kita, tak patut langsung lah. Kenapa abah kita, atuk kita beria-ria korban? Maka di situ kerana dia faham tentang korban. Tengok pada zaman dulu mak dia hanya noreh getah, berkebun sayur, bertani, kerja kampung lah, dapatlah 500-600 sebulan. Anak pula ramai, isteri pula tak kerja, tapi dia akan temu ke imam. Imam, rasa-rasa tahun depan berapa sebahagian? Imam kata, saya jangka lembu naik 120 sebahagian. Maka bermula daripada bulan Muharram dia kumpul RM15 sebulan. Sebab kenapa dia kumpul RM15? Kerana bulan raya tak boleh nak kumpul, musim anak nak masuk sekolah tak boleh kumpul. Jadi dia hitung-hitung, masuk saja bulan Zulhijjah, dia senarai nama, dia nak korban. Pergi bayar, ambil duit tu, pegang duit ni, goyak ke bini. Ya, hari ni abang nak pergi bayar. Kata imam, dah duit mana? Tunjuk dulu kat bini ni. Bini, Allah, kita kumpul macam tu, cukup lagi bang? Tak, ada 10 riyal lagi tak cukup. Okey bang, cari. Oh ada duit kita 10 riyal. Masuk, dia bayar duit tu. Bayar tu macam Parkinson tu. Tak. Yelah, orang susah tuan-tuan. Ni saya cakap ikhlas. Tapi dia lawan kehendak tu. Sebab dia nak pahala korban setiap tahun. Dia buat. Bagus tak tuan-tuan? Sebab itu saya katakan, oleh kerana kita ada kemampuan, agendakan dalam hidup kita korban setiap tahun. Anak-anak kita, bawah kita, anak kita ada seorang tu cikgu, ada seorang tu ustazah, ada seorang tu baru kerja, ada seorang tu royak anak. Nah, alangkah baiknya kamu berkorban. Jadi saya syorkan, semak duit, kalau ada dalam bank, ambil dalam bank, korban sebahagian. Tak apa, ni syiar, ni untuk kita. Kata Nabi SAW, fa innaha ta'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Menatang kurban ni akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, sebagai syafaat kepada tuan yang kurban tersebut. Bukan nak tanduk orang kurban dia, kurban aku tanduk kau. Tak, dia beri syafaat kepada orang kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.